Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikat Islam Kota Manado dan Lembaga Pendidikan Syarikat Islam Bolang Mongondo yang saya hormati. Sebelum saya melantik saudara, tradisi di Syarikat Islam itu sejak zaman dahulu kala sampai sekarang adalah mengucapkan ikrar baiat sebagai anggota Syarikat Islam. Saya ingin saudara menjawab dengan tegas, apakah saudara bersedia untuk mengucapkan ikrar baiat sebagai anggota Syarikat Islam? Bersedia. Terima kasih. Kemudian yang kedua, saya juga akan menanyakan kepada saudara kesediaan untuk mengucapkan ikrar pelantikan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam dan Lembaga Pendidikan Syarikat Islam Kabupaten Bolang Mongondo masing-masing di daerahnya. Dan ketika saya mengucapkan apakah saudara bersedia, kalau bersedia harus mengucapkan bersedia dengan tegas. Saudara, sebentar lagi saudara akan mengucapkan ikrar pelantikan sebagai pengurus Syarikat Islam Kabupaten Bolang Mongondo, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Kota Mobagu, Kota Manado, Lembaga Pendidikan Syarikat Islam, masa jihad 2023-2028. Apakah saudara-saudara semua bersedia? Bersedia. Terima kasih. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan senantiasa berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikrar bahwa saya akan menjalankan amanah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam khusus untuk Bolang Mongondo, Kabupaten Bolang Mongondo, untuk Bolang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, untuk Kota Mobagu, Kota Manado, Lembaga Pendidikan Syarikat Islam Kabupaten Bolang Mongondo, masa jihad 2023-2028 dengan tulus ikhlas dan sebaik-baiknya menaati seluruh perintah Allah dan Rasulnya, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta segala peraturan organisasi Syarikat Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fi sabilil haq. Terima kasih. Dan demikian saudara-saudara semua resmi untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam di daerahnya masing-masing. Saya ucapkan selamat. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka Syarikat Islam oleh Presiden Lasnatan Fizia Syarikat Islam kepada masing-masing ketua Syarikat Islam Bolang Mongondo, Bolang Mongondo Selatan,
kota-kota Mobagu dan kota Manado. Presiden Laksnatan Fizia Serikat Islam beserta Ketua DPW balik ke tempat semula. Pengurus yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat semula.